Hari ni kita nak ke mana bang? Pergi 7-Eleven. Okay, let's go. Kita nak pergi 7E, naik motor. Stay tune. Harap semua tak ada menjadi apa-apa isu. Okay, bye-bye. Sekarang ni pukul 10 malam guys. Terus nak pergi 7E. Diam, nanti ikut. Diam. Tu muka abang tu. Jam baik style lagi. Cuma aku nak cek. Okay guys, Tengok itu wah. sekarang jam menunjukkan pukul 11. So kita turun tangga lah. Oh, agak sikit scary. Okay guys, sekarang pukul 10 malam. Waktu ni semua orang dah tidur. Tapi kita orang mengambil masuk untuk pergi Okay, 7E. kita nak tunggu bola. Tunggu bola. Malam Pukul 1. ni pukul 1. Malam ni siapa lawan? Brazil lawan Jepun. Brazil lawan Jepun guys. Full 32 orang kan. Jepun tak payah, tak payah. Alas kalah Jepun tu. So kalau korang nampak apa-apa tu, korang just comment, okay? Korang rasa korang suka satu, Jepun atau Brazil? Brazil hari tu dulu 3-2 lawan. Guys, Inilah suasana rumah Habib tu malam. Memang senyap. Kita betul nak cakap kuat-kuat. Kita ganggu orang. dilarang hidupkan anjing motosikal di kawasan ini. Ingat tu guys. Gelapnya. Adik. Orang cakap malam ni boleh je keluar tapi jangan tiap-tiap hari. Betul. Dah lah rumah kita ni sebelah-belah hutan. Betul. Rumah kita orang ni sebelah hutan guys. Susah nak cari kawasan Baru yang ada di apa ni? Kawasan tengah bandar ni ada hutan. Okay guys, sekarang kita pergi on the way ke CVE. Okay, kawasan kita kat rumah kita orang ni banyak anjing guys. So kita kena berhati-hati dengan anjing. Kadang-kadang dia serang hendap. Dia buat kita terkejut. So bila buat kita terkejut tu yang boleh melanggar antara sesama lain. Abi first time buat live naik motor kat bandar ni, jadi segan sikit. Dah jangan tunjuk sangat, malu Abi. Dah lah, jangan tunjuk sangat awak adik. okay guys. Kita orang tengah berjalan nak pergi CVE. Alah dekat je. Tak ada jauh sangat, okay. So, sekejap guys. Diorang nak tengok diorang punya bank. Muka mencuka semuanya. Muka mencuka semuanya. Adik, where are you going? Yes. Dek, roti ni Nak beli ramen lah. Dek, roti ni 4 Julai. Boleh lah ambil 3 ramen. Yalah. Banyak tu. Ni ambil satu. Ni 3. Dia ambil air kopi habis sekali. Susu lebih Dek. Oh ni kacang. Bagi hari ni tukar. Beginilah habis. Kalau tak boleh tidur, beginilah kejadiannya. Apa bunyi? Abang nak apa? Ambil lah. Buat. Dah. Habis tunggu ambil. Ada ambil air habis. Ambil air habis. Apa? Okay, Dek, dah beli Dah. Dah puas hati Puas hati. Okay, let's go. Pegang sendiri.
Okay guys, dia orang dah mengepau Abi. Ya. Dia dah sudah mengepau Abi dengan begitu beronoknya mengepau Abi. Balik ni. Tapi anak-anak Abi ni bagus guys. Dia banyak membantu Abi. Banyak membantu Abi ke Abi dalam kesusahan. Wah, itu kan. Kikimat baru buka. Kita tak pernah pergi ke Kikimat. Tapi orang kata mahal. So beginilah suasana di rumah kawasan rumah Abi. Jadi yang mana korang nampak benda yang macam-macam pelik-pelik tu, korang abaikanlah. Dan korang komen je kat bawah supaya Abi lagi alert, lagi waspada dengan keadaan di sekeliling Abi. Sebenarnya Abi nampak, macam Abi cakap sebelum ni kan, Abi nampak, cuma Abi tak nampak lah. So korang nampak sendiri. Kita dah sampai rumah. Okay. Okay, rasa-rasanya sekarang pukul apa? Tadi Abi tengok dalam pukul 11.30. Lama lagi ni. Ya. Kita dah sampai rumah. So diorang amat teruja dan seronok bila diorang mengepau Abi. Okay guys, kita orang dah barang masing-masing. Jadi lihatlah dengan bangganya mereka Fever. membawa mak sekuat dah pula rosak Mutamin. So kawasan rumah Abi yang begitu menyeramkan. Walaupun menyeramkan, tapi waktu pagi-pagi tu cantik tu. Yes. Tengok bulan. Kita diliputi oleh hutan-hutan Lelok, Pak. ini. Lebih. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, hari ini Abi nak cerita balik sambungannya kisah pasal Abi cakap atas rumah Abi tu ada dengar sesuatu kan. Jadinya Abi nak sambung. Hopefully. Kenapa ni? Sorry guys, tadi tiba-tiba lighting mampus. Tak tahu kenapa. Macam-macam lah. Tadi Abi keluar dengan abang dengan adik pergi CVE kan. Sebenarnya kita orang pergi keluar tu untuk nak mencari sesuatu benda dan cuba nak naik atas, nak tengok lah betul ke tak kat atas tu tak ada orang. Sebab Abi kerja kan, mungkin kita tak tahu adakah ada orang bawa pindah ke tak. Tapi tadi kita orang terlupa nak pergi sebenarnya. Tapi niat memang nak naik atas sebenarnya, tapi kita lupa nak pergi. So kita pergi CVE lah. So Abi nak ceritakan malam kejadian yang masa Abi buat konten Abi chat dengan abang tu. Okay, apa yang berlaku malam tu sebenarnya ada bunyi orang tarik perabot dengan orang apa macam masak-masak kan, ketut lesung lesung buat sambal tu, lesung yang orang panggil lah, Abi pun lupa. So jadinya malam tu selepas Abi end video tu, malam tu Abi rasa macam dipanggil oleh sesuatu benda supaya Abi bangun tengok dekat atas. Confirm tak? Dia bisik kat telinga Abi, so pergi tengok atas. Adakah bisikan tu untuk panggil Abi mencari misteri, menyelesaikan misteri-misteri yang kan yang kita tak tahu. So jadinya apa yang Abi nak ringkasnya di sini. Ringkas ke? Agak ringkas kan. Abi akan buat satu video untuk naik tingkat 4 ataupun dan tingkat 3. Abi nak check ada benda-benda berlaku macam mistik ke apa benda ke kan, kita tak tahu. So stay tune guys, kita jumpa lagi. Okay, bye bye. Okay guys, berbalik pada cerita yang Abi macam terlelap tau. Tapi terlelap macam terlelap-lelap ayam macam tu kan. Kata tidur-tidur ayam kan. So Abi dia cakap, dia macam cakap macam ni, tolong naik atas, aku ada kat atas, macam tu. Suara dia macam tu kan. So Abi cakap, siapa cakap kan? Ingat baby tau. Dia berbisik kat telinga, tapi mustahil, baby dah tidur. Sebab masa tu Abi dah buat, Abi edit semua agak lewat jugalah kan. Jadinya bisikan tu buat
tolong naik atas, tengok aku. Macam tu lah ayat-ayat dia kan. So bangun pagi habis kerja, habis terfikir, siapa suara tu? Dari mana suara tu datang? Adakah itu mainan tidur Abi? Ataupun mainan syaitan? Ataupun mainan World Cup? Kita tak pasti kan. So jadinya Abi tanya-tanya. So hari ni Abi keluar dengan adik dengan abang tadi, pergi CVE. Abi cuba nak tanya, nak cakap dia orang, jom kita naik atas. Tapi Abi takut dia orang takut kan. Abi rasa macam tak apalah, kita pergi CVE lah kan. Macam kes-kes bunyi jatuh barang kan, jatuh gelas, sudu dengan Abi punya reset tu punya bau nyamuk tu kan. Itu membuatkan Abi rasa tanya makin kuat tanya-tanya tau. Apa sebenarnya yang berlaku kat atas rumah Abi tu? Adakah memang ada kejadian misteri, penghuni yang kita tak nak didengari? Wah, macam tajuk buku pula kan. Kan kita tak tahu. Apa-apa pun kita tengoklah kan. Kalau Abi senang, Abi tak busy, Abi buat konten lagi. Jadi Abi kat tu sajalah video Abi untuk malam ni. Abi harap korang like, komen dan subscribe. Jangan lupa on notification loceng tu supaya korang tak terlepas video-video Abi yang akan datang. Okay guys, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.